Filem Keluang Man. Aku bagi rating 10/10 tau dekat filem Keluang Man ni dekat awal-awal review tu. Dan boom, dekat comment section memang penuh dengan komen-komen yang kau ni teruk lah bagi rating 10/10. Tentu dibayar. Astro bayar apa bagai. Memang aku baca pun tergelak lah. So, ni full review aku untuk filem Keluang Man. Dan still rating aku 10/10. So korang komen lah rating korang berapa kat sini. Okay, apa yang aku best dekat filem Keluang Man ni? First kali, dari segi lakonan dan karakter dalam filem ni. Nasty dalam ni memang macam gini guys. Bila announce hari tu kan yang Nasty ni akan bawa watak Keluang Man, aku terfikir movie apa Nasty pernah berlakon sebelum ni. Movie-movie besar apa kan, dia macam tak ada sangat. So aku sedikit risau dia nak bawa watak Keluang Man, watak yang sangat besar bagi aku karakter Keluang Man ni dekat Malaysia ni kan. Tapi bila aku tengok filem ni, Nasty ni dia deliver dengan sangat-sangat cantik macam gini. Dia boleh bawa watak Borhan dengan sangat-sangat baik. Macam mana watak orang gila. Bukan orang gila, tapi orang sakit. Dia boleh bawa juga watak Keluang Man, seorang lelaki yang bertopeng, yang nak tutup bela, nak balas dendam, nak cari keadilan untuk diri dia. Dia boleh berubah daripada lawak yang buatkan kita berdekah gelak satu hal, dan dia boleh berubah ke watak yang serius, yang sedih, yang emosi. So, bagi aku, Nasty memang deliver dengan sangat-sangat cantik lah. Lepas tu, Roshamno sebagai Ahmad dan Remy Ishak sebagai Syamsi, macam gini juga. Dia dari segi lakonan tu memang tak cakap lah. Dua orang ni memang legend kat Malaysia kan. So macam mana dia bawa watak Syamsi dengan Ahmad ni, kita akan rasa impact dia. Lepas tu Dr. Malini pula, si apa ni, apa dah nama pelakon aku tak ingat dah. Itulah Dr. Malini tu. Kalau korang tengok Spider-Man, dia ada Mary Jane. Kalau korang tengok Spawn, dia ada Lois Lane. Tapi dalam Keluang Man ni, kita ada Dr. Malini. Dia penyeri buatkan kita wow setiap kali kemunculan dia, setiap kali scene dia. Dia bukan sebab dia cantik saja, tapi karakter dia tu, peranan karakter dia dalam filem ni bagi impact. Dan kedua pula dari segi story dan plot cerita ni. Mungkin dari segi origin story tu dia tak sama dengan Keluang Man yang asal aku rasa dia ada ubah sebab dia nak sesuai dengan filem kan. Tapi aku suka macam mana cara penceritaan filem Keluang Man ni sangat-sangat fun, dan pada masa sama ada konflik berat dan dark tau yang dia nak reveal dalam filem ni. Tapi macam mana dia deliver dekat kita dengan lawak, dengan kita tak boleh predict tau apa yang berlaku. Aku rasa filem ni random gila. Serius. Tiba-tiba kenapa macam ni? Tiba-tiba keluar. Dia macam korang tengok Deadpool yang versi Malaysia. Macam ni lah dia cakap dengan kita. Tiba-tiba ada cameo, banyak gila cameo dalam filem ni, dan banyak gila reference kat tahun 90-an, 2000 memang korang betul-betul relate lah. Korang akan gelak terbahak-bahak tau. Mungkin untuk yang budak-budak zaman sekarang ni dia akan gelak, tapi tak sama. Sebab kita ingat, kita ada nostalgia pasal memori, pasal yang ditunjukkan dalam ni. Dan seterusnya dari segi visual dan sinematografi, aku suka gila visual color grading yang digunakan dalam filem ni. Even dalam trailer, kita nampak filem ni macam dark. Dan trailer dia pun macam tak beberapa wow lah kan. Dia ada yang wow, tapi tak aku risau tau lepas tengok trailer. Yang first tu memang teruk, yang kedua okey sikit, tapi bila tengok filem ni lain terus guys. Dengan visual color grading, dengan lampu, apa bagai lighting dia guna, memang aku rasa menarik, cantik kita tengok filem ni. Dia warna-warni, ada part dark dan cantik lah. Cumanya dari segi CGI tu memang tak dapat dinafikan lah. Memang ada beberapa scene tu sangat teruk, memang nampak obvious CGI dia yang rendah. Tapi aku maafkan tau, sebabnya filem ni kalaulah diberi bajet macam Marvel, confirm lah part CGI, part technical ni boleh atasi kan. Ni mungkin sebab bajet apa semua, so kita maafkan sebab filem ni menarik, cantik. Dan dari segi music pula, sound music dia banyak tau refer macam lagu-lagu dalam yang dulu-dulu yang kita pernah tengok, lagu-lagu Hawi, lagu apa ni, Amy Mastura, ada serius.
Macam aku cakap tadi lah, dia macam korang tengok Deadpool versi Malaysia. Tapi dia guna lagu-lagu lama. Memang kena dengan scene-scene yang berlaku apa semua, memang cantik lah disusun. So, tu mungkin pendapat aku bagi filem Keluar Man ni, yang aku betul-betul enjoy daripada awal sampai habis, dan aku mengharapkan sangat filem ni ada sequel, guys. Dan universe Keluar Man ni dibesarkan macam yang Astro nak buat kan, Astro Cinematic Universe ke apa, aku tak ingat dah tu. So, aku harap sangat ada sequel dan diteruskan lagi dan ditambah baik lagi lah Pak CGI apa tu. Anyway, korang kena tunggu sampai habis tau, sebabnya ada any credit scene dalam filem ni. Dan rating aku untuk filem Keluar Man ni masih 10/10, guys. Komen kat bawah ni, apa rating korang, komen korang pasal filem Keluar Man ni. Kalau korang dah tonton, adakah filem ni betul-betul best, dan adakah filem ni filem terbaik superhero yang Malaysia pernah hasilkan? Komen kat bawah ni, guys. Okay, jom.